Sebelum tuan-tuan dan puan-puan kita berdakwah dengan orang Hindu atau Kristian atau Buddha, kita nak tahu latar belakangnya. Apa kepercayaannya? Apa keyakinannya? Kemudian kita bawa Islam kepada mereka. Insya-Allah tuan-tuan, dalam interfaith dialog saya boleh nampak jelas. Boleh nampak jelas Islam ada jawapan bagi seluruh masalah. Islam have an answer for all question. Baru-baru ini saya interfaith dialog di Alosta. Satu orang tanya kepada Tok Sami Hindu, bila orang Hindu mati pergi mana? Kembali kepada Tuhan. Kemudian kembali kepada Tuhan jadi apa? Dia tanya kepada Tok Sami itu. Tok Sami itu kata bila kembali kepada Tuhan dia pun jadi Tuhan. Itu kepercayaan dia, Pak. Manakala Buddha kata nirwana, baqah, dia pergi alam baqah. Tapi bila datang Islam tuan-tuan, daripada hari dia mati sampai dia masuk syurga atau neraka, ada ceritanya, ada perinciannya, ada maknanya, ada falsafahnya, ada jawapannya. Dan jawapannya apa? Keadilan. Islam memberi keadilan. Agama Allah memberi keadilan. Dan agama Allah memberikan sesuatu yang kekal. Kita ada jawapan. Agama Buddha pula kata apa? Kalau dia baik, balik jadi manusia. Kalau dia tak baik, mungkin jadi lipas. Yang lipas-lipas tuan-tuan tengok, mungkin dulu dia jahatnya punya manusia. Contoh.